tu. Tikar dua dah. Kita nak 4 tikar tu. Oh, 4 tikar. Dia dalam bukit dalam bukit ni masjid dalam bukit Siapa pondok tu? Ada berah kaki. Berah bawa. Kaki bawa zaman dulu dari sekati je, tak ada skala, sekati. 3 plata. Siapa pondok tu? Lapar lah. Pergi mesti kapal nak pergi naik bas. Habis kata bersikap dek. Oh gitu. Duduk motor kalau keren kata bersikap. Betul sikar. Oh, suka grab besar. Bas suka macam dulu, suka radio grab besar ke awak muka getuh tu. Habis kata siapa pun nak sendiri. Kau tu bos ikan siapa pun nak letih jelek. Kalau budak lah ni mahal juga bayar. Tobat. Tobat. Tabak lagi aku ya. Kata kayu tak nak. Nak naik. Tu tikar dua dah tu. Tikar dua dah. Kita nak 4 tikar tu. Oh, 4 tikar. Oh. Ramah. Dalam bukit ngot. Mak kena buat kat tu. Dah ada kecek dah ni. Royak ni kamu. Dalam bukit ni. Oh. kita duduk di Alako dalam bukit. Kita tengok ni masjid ni ni masjid ni jadi kita lah duduk dalam hotel ni di atas bukit ni. Kalau tengok sini memang rumah Adi jauh kat lah duduk Adi. Kali ikutkan kita nak pergi Alako Maceh tak. Nak pergi Alako Maceh, nak pergi Anyar Telaga malam ni. Jadi petang ni orang mari ambil kita. Mari nak buka puasa di ni masjid ni baru nak buat ni. Kali ikutkan ni dia dalam bukit dalam bukit ni masjid dalam bukit baru ni kita tunjuk di Alako setempat tu dia masjid kayu. Dan ini kita mari ni di dalam bukit, masjid dalam bukit baru nak buat yang tengok sini. Oh, dalam bukit geng. Masjid ni dia naik tiada ni kira naik tiada. Kita rasa besar juga masjid ni. Jadi masjid ni memang kata unik sebab dia dalam bukit dan ada lampu dah lebih kurang dah. Jadi kita mari sini, orang bawa kita boleh-boleh nak Anyar Telaga, tapi dia suruh mari duduk sini boleh-boleh buka puasanya dia. Jadi abah kita duk cari apa habis kita tak tahu cari apa. Sebab dia sini punya ria lah kiranya. Supaya rumah kita agak ria. Buku 7.25. Dah ni 7.20 tak lama kita nak buka dah. Ini ni aktiviti kita buat lepas ni kita mari buka puasa sini. Lepas tu kita akan mai tahu betah. Sini ni lah pandangnya tepi dia ni. Tepi dia. Ana betul panjang juga ni. Tepi dia. Dan kita duduk ni dalam bukit Jadi kita naik lebih kurang dah. Kita mari tunjuk lebih kurang lah dah. Pasalnya kita ni kali ikut kereta ni nak video vlog gini dah. Jadi kita naik atas ni dulu. Jadi kita mari sini ni kita tahu kampung-kampung sini. Dia ni pun ada telaga juga ni. Ni lah pandangan alik atas. Nak betul sini. Ni lah pandangan alik atas. Jadi kita siap ada peka apa dah. Lapu ada dah. Jadi ni lah pandangan masjid ni tak siap lagi Jadi kita mari tunjuk lah lebih kurang ni Nanti kita tahu lah. Nanti siap kita mari pulak kita tanya orang dia sebab dia bawa kita tahu mana ni. Kalau dia bawa kita tinggal sini sesak juga tak tahu. Jadi kita tak ingat bawa drone. Kalau kita bawa drone kita boleh view ni. Jadi aktiviti kita nak buat hari ni kita nak buka puasa, mai tarawih, pagi Anyar Telaga di Alako Maceh tu. Kali kira Osman ni nak buka dah ni kali. Berah. Ya, so. Tu temuru lagi. Mula pak suwi ni. Ayah dia. Allahu Akbar.
Balik je ia tak ada ni. Gimana balik? Kayu bukit.